Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin meninggal dunia pada usia 86 tahun. If you can manage these three things, manage your money, manage your manpower, manage your time, you will be successful. Dia adalah satu kehilangan besar pada negara. Tun Daim Zainuddin dikenali sebagai seorang tokoh berwawasan yang mampu melihat potensi dan cabaran negara dengan mata yang tajam. Beliau mempunyai kebolehan merangka strategi ekonomi jangka pendek, malah membina asas untuk pertumbuhan jangka panjang. Wawasan beliau sentiasa berpandukan kepentingan rakyat dan kestabilan negara. Sikap analitik dan pemikiran strategiknya membolehkan Tun Daim mengambil keputusan yang berani dan tepat pada masanya. Beliau mampu menilai risiko dan peluang dengan penuh teliti serta memastikan setiap langkah yang diambil memberi kesan positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Keupayaan ini menjadikan beliau penasihat yang dipercayai oleh pemimpin tertinggi negara. Di sebalik strategi yang cemerlang, Tun Daim tetap mengekalkan sifat kepimpinan yang inklusif. Beliau mendengar pandangan pelbagai pihak, menghargai kepakaran orang lain dan sentiasa mencari penyelesaian yang memberi manfaat kepada masyarakat. Pendekatan ini menjadikan setiap dasar dan keputusan yang dirancang bukan sekadar angka di atas kertas tetapi membawa impak nyata kepada rakyat. Tun Daim Zainuddin menjadi inspirasi bahawa seorang pemimpin perlu tajam dalam membuat keputusan, berani mengambil risiko dan dalam masa sama meletakkan kepentingan rakyat melebihi segala-galanya.